Pada hari Rabu 29 Julai 2026, pihak berkuasa Indonesia menahan seorang juruterbang Malaysia Airlines, MAS, yang didakwa menyeludup masuk 26 kg dadah jenis MDMA ke Indonesia melalui lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta di Jakarta. Bagaimanapun setelah berita ini tersebar, isu yang paling banyak dipersoalkan ialah bagaimana suspek boleh membawa dadah tersebut melepasi pemeriksaan di KLIA. Bahkan menurut suspek, ini merupakan kali ketiga dia berjaya menyeludup dadah melepasi pemeriksaan di KLIA, termasuk 2 kali ke Indonesia dan sekali untuk ke Sabah. Untuk mengetahui bagaimana suspek berjaya melepasi pemeriksaan kastam dan APKS di KLIA, sila terus menonton. Rakaman kamera rita tertutup CCTV detik juruterbang Malaysia ditahan ketika cuba menyeludup dadah di lapangan terbang Soekarno-Hatta minggu lepas, tular di media sosial. Video berdurasi 1 minit 12 saat itu memaparkan suspek masih memakai seragam juruterbang dilihat berjalan sendirian di kawasan ketibaan di Terminal 3 Antarabangsa. Juruterbang berkenaan turut mengambil sebuah bagasi berwarna perak di conveyor belt serta membawa sebuah beg berwarna hitam. Dalam rakaman itu, dadah yang dibawa diletakkan dalam beg tanpa sebarang bungkusan pembalut. Pemetik media tempatan Kompas, menurut pihak kastam, suspek sempat melengkapkan proses pengisytiharan kastam secara dalam talian. Suspek turut melalui proses penilaian risiko oleh Pegawai Penilaian Risiko RAO. Juruterbang itu berdepan hukuman mati atau penjara seumur hidup di bawah Undang-Undang Penyeludupan Dadah Indonesia kerana dipercayai menyeludup lebih 70,000 pil ekstasi dalam bagasinya. Menurut pihak berkuasa Indonesia, lelaki berusia 39 tahun yang hanya dikenali sebagai MS itu turut didapati positif dadah. Media melaporkan dalam keterangan kepada penyiasat, suspek dilaporkan mengaku bahawa cubaan menyeludup dadah itu merupakan kali ketiga dilakukannya, termasuk 2 kali ke Indonesia dan sekali di Malaysia. Bagaimana suspek berjaya melepasi pemeriksaan kastam dan APKS di KLIA sekurang-kurangnya 3 kali? Ketika disoal siasat oleh pihak polis Indonesia, juruterbang tersebut mengaku telah 3 kali menyeludup dadah melalui KLIA, sekali ke Sabah dan 2 kali ke Indonesia. Menurut Datuk Seri Muhammad Suhairi, Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia, AKPS, juruterbang tersebut telah melalui semua pemeriksaan yang rutin di KLIA. Jadi, sebenarnya, hanya ada 2 kemungkinan bagaimana dia boleh lepas. Pertama, kemungkinan mesin skaner di KLIA sudah ketinggalan zaman dan tidak nampak dadah tersebut. Kemungkinan kedua pula, ialah pegawai yang bertugas di mesin skaner buat-buat tak nampak dadah tersebut. Suspek telah melalui semua proses saringan sebelum beliau menaiki pesawat dan berlepas ke Indonesia pada 28 hari bulan tersebutlah. Dalam saringan yang dilakukan seperti mana biasa, menggunakan scanner, perkara ataupun beg yang dibawa tidak memberi apa jua imej yang mencurigakan. Justru itu, ia melepasi saringan biasa yang dilaksanakan oleh pihak keselamatan lapangan terbang antarabangsa KLIA. Dan sekiranya kita sedia maklum, apa yang berlaku di Indonesia ialah ianya dikesan oleh agensi yang lebih kurang sama macam kastam, bahagian cukai if I'm not mistaken. Kita masih lagi menunggu maklum balas daripada PDRM untuk kita buat kajian bagaimana beliau dapat melepasi saringan tersebut. Orang nak bawa barang-barang terlarang ni mungkin dia menyembunyikannya. Mungkin cara dia membaluti barang-barang tersebut yang menyebabkan mesin scanner itu tidak dapat mengesan barang tersebut. So, modus operandi dia dalam dia menyaluti ataupun menyembunyikan MDMA itu dan methamphetamine itu adalah sesuatu yang kita sedang tunggu daripada pihak PDRM. Saya difahamkan pihak PDRM telah dalam usaha mengantar pegawai untuk bekerjasama dengan pihak narkotik Indonesia. So, untuk saya dan rakan sejawat saya di
lapangan terbang antarabangsa. Rest assured, sistem yang sedia ada telah digunakan sepenuhnya dalam kes ini dan perbincangan lanjut mungkin merangkumi bagaimana kita boleh memperbaiki sistem dan juga mesin yang kita punyai hari ini. Tapi, hasil siasatan polis mendapati tiada masalah kepada mesin skaner di KLIA, tapi ada kaki tangan yang dipercayai bersekongkol dengan sindiket dadah dan buat-buat tak nampak dadah dalam beg juruterbang tersebut. Polis mengenal pasti seorang anggota pasukan beruniform yang bertugas di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA bagi menyiasat punca dadah dibawa oleh seorang pembantu juruterbang berjaya melepasi tapisan keselamatan sebelum berlepas. Polis Diraja Malaysia PDRM sudah mengenal pasti seorang individu yang bertugas di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA bagi membantu siasatan kes seorang juruterbang Malaysia disyaki cuba menyeludup dadah ke Indonesia pada Rabu lalu. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman, Datuk Husin Omahan berkata, bagaimanapun tiada sebarang tangkapan dilakukan setakat ini. Husin menjelaskan prosedur pemeriksaan di KLIA membabitkan 4 peringkat saringan perlu dilalui. Jika hasil saringan pertama yang dilakukan melalui sistem imbasan automatik tiada mengesan sebarang masalah, beliau berkata, maka tidak perlu melalui peringkat saringan kedua. Sebaliknya, jika hasil saringan dan pemerhatian mengesan sesuatu yang mencurigakan, katanya ia akan dibawa ke peringkat saringan kedua atau ketiga. Bagaimanapun, hari ini seorang lagi rakyat Malaysia telah ditangkap oleh pihak berkuasa Indonesia kerana cuba menyeludup dadah, menunjukkan masih ada pegawai yang scan beg di KLIA buat-buat tidak nampak dadah dalam beg. Seorang lelaki warga Malaysia berusia 22 tahun ditahan pihak berkuasa Indonesia selepas didakwa cuba menyeludup hampir 1 kilogram syabu dan lebih 1,000 pil ekstasi melalui lapangan terbang antarabangsa Juanda di Sidoarjo, Surabaya. Suspek yang dikenali dengan singkatan ditahan sejurus tiba di Terminal 2 selepas menaiki penerbangan batik Air OD 352 dari Kuala Lumpur ke Surabaya, lapor agensi berita Indonesia, Jakarta Globe hari ini. Pemeriksaan mendapati suspek menyembunyikan 4 bungkusan mengandungi 990 gram syabu serta 4 lagi bungkusan mengandungi 1,089 pil ekstasi di bawah korset yang dipakainya bagi mengelak dikesan pihak berkuasa. Komander Pangkalan Udara Tentera Laut Juanda, Kolonel Henosh Nasairus Virzawan berkata, cubaan suspek bagaimanapun berjaya dipatahkan hasil pemeriksaan keselamatan di lapangan terbang. Menurut siasatan awal, suspek mengaku menjadi kedai dadah bagi sindiket pengedaran dadah antarabangsa kerana berdepan masalah kewangan dan menanggung hutang. Pihak berkuasa Indonesia menganggarkan nilai rampasan itu mencecah RM2.79 bilion, iaitu kira-kira RM790,000 dan dipercayai mampu dibekalkan kepada lebih 6,500 pengguna. Jadi, adakah KLIA sekarang telah menjadi pusat pengedaran dadah utama di Asia? Adakah ini berlaku kerana ramai pegawai penguatkuasa mudah dibeli dengan duit di Malaysia? Sila komen. Terima kasih. Wassalam. Hop khas KLIA bilangan 1 2026 ini, sebanyak 9 kes telah berjaya direkodkan dengan melibatkan 13 tangkapan, terdiri daripada 3 lelaki tempatan, 2 perempuan tempatan, 6 lelaki warga asing dan 2 perempuan warga asing yang disyaki berperanan sebagai keldai dadah berumur antara 18 dan 53 tahun. Jumlah keseluruhan dadah yang dirampas ini adalah bunga ganja anggaran berat 260 kg dan kokain anggaran berat 1 kg. Jumlah keseluruhan dadah yang dirampas ini dianggarkan ringgit Malaysia 21.26 juta dan mampu merosakkan seramai 525,000 orang yang menggunakannya. Kes disiasat Dewan Session 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Jika disabitkan kesalahan boleh dijatuhi hukuman gantung sampai mati atau penjara seumur hidup dan sebatan tidak kurang daripada 12 sebatan. Statistik bagi tempoh Januari hingga Julai 2026 direkodkan sebanyak 108 kes berbanding 54 kes bagi tempoh yang sama tahun 2025. Jumlah tangkapan ini turut meningkat kepada 121 individu berbanding 57 individu pada tahun sebelumnya. Jumlah berat keseluruhan dadah yang dirampas ini meningkat hampir 6 kali ganda daripada 235 kg pada tahun 2025 kepada 1.3 tan bagi tahun 2026. Nilai keseluruhan dadah yang dirampas ini
bagi tahun 2026 dianggarkan bernilai 108 juta berbanding ringgit Malaysia 18.4 juta pada tahun 2025.